Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Nama saya Nurabiatul Adawiyah binti Kamarul Izhar dari SK Johor Bahru 20. Kod sekolah saya adalah BBA 3007. Hobi saya adalah membaca buku. Dan hari ini saya ingin berkongsi sedikit mengenai sebuah buku yang saya rasa sangat berharga, iaitu Hidup Penuh Berarti dari karya Sulaiman Zakaria. Dapat membuat cerpen pendek yang mengajar kita erti kehidupan. Keseluruhan sembunyi cerpen ini mencerminkan kehidupan dalam setiap manusia. Buku ini diterbitkan oleh Sokrat Enterprise dan mempunyai 60 surat keseluruhannya. Dapat satu cerita pendek dalam buku ini yang saya ingin diutamakan, yang amat berkait rapat pada diri saya sebagai seorang murid. Cerita pendek berjudul Kapten Bidang Terjun, di mana watak seorang kahar yang menyokong pasukan hoki dan percaya kepada disiplin dalam sukan. Dia tidak marah apabila namanya disingkir dalam cara pemilihan atas dasar pilih kawannya dalam pasukan itu sendiri. Namun begitu, dia tetap memberi sokongan kepada pasukan tersebut. Terdapat seorang ahli pasukan yang bernama Lajim yang tidak disiplin. Bermula dari datang lambat dan berlatih tidak bersungguh-sungguh. Perangai itu memusahkan jurulatih untuk perlawanan yang akan tiba tidak lama lagi. Akhirnya ketika perlawanan itu sudah bermula, Lajim mempunyai kesulitan dan terpaksa menaik diri dan kahar menggantinya dan membawa pingat kemenangan untuk pasukan. Cerita ini sangat menitik berat tentang disiplin seseorang ketika melakukan satu perkara dalam sukan. Setengah orang memandang remeh tentang sukan dan berbalik akademik, namun tanpa disiplin yang kuat. Selain itu, penulis mengajar membaca untuk memandang positif dan mengambil iktibar seperti kahar. Sebagai penutup, saya ingin anda semua membaca buku ini dan agar kita bersama-sama mencari erti kehidupan lebih dalam dan bermakna. Terima kasih kerana anda bersudi mendengar perkongsian mengenai buku ini.